pangan menghantam tetangga, membuat harga beras melonjak dan stok menipis. Di tengah kekacauan ini, warga Malaysia menjerit dan membuat pejabatnya agar segera mengimpor beras dari Indonesia. Baru-baru ini Menteri Malaysia ke Indonesia ingin impor beras, dan mereka mengakui bahwa pertanian Indonesia kini jauh lebih maju dan produktif dibandingkan negaranya. Malaysia pun ingin belajar dari Indonesia yang sudah maju dengan hal itu. Udahlah kau, jangan balik situ lah kau. Balik dah banyak. Lepas kawan dah, lepas dah. Haji dah balik, haji dah sehat. Lepas ni lah, mana ni? Orang tu ni, berdiri. Dah bebas orang itu, bebas kasam kau. Mana mati anak semua? Mas mati dari tu. Haji lah, tidak ada yo. Sama orang dia yang macam cerita kan. Bertemu ni orang. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Dalam paparan Rapat Kerja Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 2025 di Auditorium Kementan Selasa siang, Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi mobil yang belum bersahabat saat kesultanan. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia akan menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu untuk 40 hingga 50% konsumsi. Indonesia perlahan jadi penyelamat di tengah krisis pangan negeri jiran. Kita tahu bahawa keluaran beras tempatan hanya lebih kurang 62%. Sebahagiannya telah digunakan untuk kontrak Kementerian Kesihatan, polis, tentera, asrama sekolah. Ada juga digunakan beras tempatan untuk zakat dan sebagainya. Maka dalam edaran sebenarnya hanya ada dalam lingkungan 50%. Selain daripada itu, kita menggunakan beras impor. Kenapa sebelum ini kurang masalah? Karena harga beras impor dengan beras tempatan tak jauh dari. Kalau beras tempatan harganya dikawal RM26 untuk 10 kilo. Kalau beras impor 30-31, mereka lebih gemar membeli beras impor. Tetapi bila India mula mengurangkan ekspor beras putih kepada luar negara, maka harga beras putih naik mendadak sampai ke RM40. Karena lebih dari RM40, pengguna mencari beras murah. Bukan mereka cari beras tempatan, beras yang lebih murah. Misalnya Maidin pernah melaporkan beras tempatan kadang-kalanya sampai dihantar balik stok itu karena tak ada orang gemar membelinya dahulu. Tapi bila berlaku naikkan harga beras putih import ini mendadak, maka beras tempatan menjadi rebutan. Berita melaporkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mak Sabu kita, dia mengatakan bekalan beras putih tempatan hari ini dah tersedia di pasaraya di seluruh negara mengikut jadual. Dan Abang Mak juga kata bekalan makanan di dunia ni dia takkan selesai sampai bila-bila. Pertama sekali Abang Mak, beras putih tempatan ni dia bukan ada kena mengena dengan dunia Abang Mat. Sebab sawah padi ni duk ada di Malaysia, bukan di Amerika ataupun di London. Yang keduanya Abang Mat, ramailah rakyat Malaysia ni duk bagi tahu depa pergi ke pasaraya yang berdekatan dengan rumah depa, tapi tak jumpa juga beras putih tempatan ni, tak tahu hilang di mana. Dan saya juga ada pergi survey lah di beberapa tempat. Antaranya NSK Jalan Pil, Pasaraya Hero Bandar Tun Razak, Pasaraya Fresh dekat Fresh Sri Johor,
Pasaraya Segi, Taman Syamlin Perkasa dan lain-lain pasaraya area Ceras dan Bandar Tun Razak ni. Namun masih tidak kelihatan beras tempatan bersubsidi 150 juta ringgit orang rakyat ni. Saya mencadangkan kepada Abang Mat kita agar menyenaraikan nama pasaraya dan lokasi mengikut negeri dan juga kawasan parlimen untuk memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada beras putih tempatan bersubsidi orang rakyat ni. Yang keduanya, saya gesarlah Abang Mat agar kerajaan ni mengeluarkan arahan agar beras putih tempatan bersubsidi ni jika benar-benar wujudlah tidak boleh dijual kepada warga asing dan terhad 2 kampit untuk satu keluarga saja. Jadi kepada rakyat Malaysia, sila tinggalkan komen anda jika anda jumpalah beras putih tempatan ni dekat mana dan bagi tahu lokasi dia kat mana. Jangan lupa share video ni bagi Abang Mat kita tengok. Kami telah berbincang tentang perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utama beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi. Sekecil-kecil, ramai dalam kalangan dewan ini mungkin pernah dengar slogan ini pada waktu petang. Acilut at-at, acilut kucing lompat, nestom nesti, Pak Haji kekancat. Slogan ini selalu kita gunakan waktu bermain sorok-sorok dan yang terakhir sekali, selepas kira akan jadi orang yang mencari pemain lain. Inilah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Tercari-cari di manakah beras tempatan bernilai RM RM2.60 sekilo tersorok. Semua tersorok, tahu-tahu nanti ada terjumpa pula tempat lain. Isu beras tempatan hilang masa ini sudah makin tak keruan dan membara. Jika menggunakan lebuh raya utara selatan dari Bukit Kayu Hitam hingga ke Tambak Johor, kita dapat melihat terbentang luas sawah bendang yang melaut. Ini adalah bendang yang selama ini menampung keluaran padi dan beras tempatan. Tetapi tiba-tiba beras tempatan hilang, seolah-olah bersawah dan sawah bendang yang kita lihat tadi hanyalah cerita si pari-pari. Adakah misteri kehilangan ini ada kaitan dengan kelemahan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994? Maka Kuala Batas ingin ingat dulu, Bernas memenuhi beras tempatan, tiada isu beras hilang dilaporkan. Malah pengeluaran beras tempatan juga tidak terjejas dan menjejaskan persaingan dalam beras-beras import. Jika mengimbau ke zaman wujudnya Lembaga Padi Negara, ketika itu industri padi dan beras negara masih stabil. Justru saranan saya, satu badan agensi seperti Lembaga Padi Negara wajar diwujudkan bagi mengembalikan kestabilan hak pesawah dan juga rakyat dan mengawal kegiatan kartel dalam menikmati hasil bumi bertuah tanah Melayu ini. Kerajaan Negeri Terengganu ada beras tempatan di Negeri Terengganu. Kerajaan Negeri Kedah ada beras Kedah Sejahtera yang walaupun terhad pengeluarannya, tapi inilah satu usaha kecil untuk rakyat. Bagaimana pula dengan beras Dinamo Jeti yang dikhabarkan telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang? Orang Kepala Batas pun nak merasai jualan beras Cak Ferry. Di manakah dan bilakah boleh rakyat Kepala Batas menikmatinya?